نفس روحنا ودمنا قلبنا بيرتاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dah tengok kan video perbezaan keadaan puasa di tempat kita dengan di Palestin. Jadi, apa ibrah yang boleh kita ambil dan dapat daripada keadaan saudara kita di Palestin? Ibrah yang pertama yang boleh saya kongsikan ialah sifat sabar. Ramadan ini mengajarkan kita erti sabar, yang mana sabar bukan sekadar di bibir sahaja yang kita ucap, tetapi ianya lahir daripada jiwa yang benar-benar bergantung kepada Allah. Kalau kita tengok saudara-saudara kita di Gaza yang mereka tidak cukup makanan, kadang-kadang kelaparan kerana tiada makanan untuk berbuka. Jadi apa yang boleh mereka buat hanyalah berdoa dan berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan kita hitung minit untuk berbuka dengan hidangan yang lengkap bersama orang-orang yang tersayang. Dari situ kita belajar bahawa puasa ini bukan sekadar menahan lapar dan dahaga, tetapi ini mendidik hati supaya lebih kuat, lebih sabar dan lebih redha. Kekuatan seorang mukmin ini bukan pada keadaan sekeliling sahaja, tetapi ini bergantung kepada teguhnya hubungan dengan Allah. Seterusnya, mensyukuri nikmat yang sering kita lupa, sama ada nikmat keamanan, ada keluarga di sisi yang boleh iftar bersama-sama dan peluang beribadah tanpa rasa takut. Dengan kehadiran bulan Ramadan ini, janganlah kita merasakan puasa ini sekadar rutin tahunan yang hanya menahan diri daripada lapar, tetapi biarlah ia menjadi medan perubahan, membentuk jiwa yang sabar, hati yang bersyukur dan diri yang lebih peduli terhadap penderitaan umat. Mungkin kita tidak berada di Palestin, tetapi kita mampu membawa mereka dalam doa kita, sedekah dan dalam usaha memperbaiki diri. Semoga setiap lapar yang kita rasai mengingatkan kita kepada mereka, dan setiap doa yang kita panjatkan menjadi saksi bahawa kita tidak pernah melupakan saudara se-Islam kita di sana.